Remaja 14 tahun dikurung, diliwat lelaki dikenal melalui tawaran internet. Petaling Jaya, seorang lelaki yang dipercayai mengurung, mendera dan meliwat remaja lelaki berusia 14 tahun di Bukit Kemuning, Shah Alam berjaya diberkas polis di Kuala Lumpur. Suspek ditahan di bilik sewanya Kelmarin dan kini direman selama 3 hari bagi membantu siasatan. Ketua Polis Selangor, Husin Omar Khan berkata, suspek dipercayai mempunyai rekod jenayah lampau dan pernah dipenjara sebelum dibebaskan. Siasatan awal mendapati mangsa dipercayai dipilih secara rawak selepas diperdaya dengan tawaran pakej internet telefon bimbit. Menurut Ketua Polis Shah Alam, Ramsey Embol, suspek terlebih dahulu mengajak mangsa berbual sebelum meminta bantuan mengangkat barang ke dalam rumahnya. Mangsa kemudian dipercayai diikat tangan dan kaki sebelum diliwat. Bagaimanapun, mangsa berjaya membuka ikatan dan menjerit meminta pertolongan melalui tingkap ketika suspek meninggalkannya bersendirian. Jeritan itu didengari jiran yang segera membantu menyelamatkan mangsa sebelum laporan polis dibuat pada 12 Mei lalu. Polis kini meneruskan siasatan bagi mengenal pasti sama ada terdapat mangsa lain terlibat dalam kes berkenaan.